Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira sami'an basira sami'an basira sami'an basira sami'an basira sami'an basira sami'an basira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi. Sahabat ilmu rukun dan asas masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dengan anda semua. Tentu sekali di channel ilmu rukun dan asas diberi barakah dan manfaat ini. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus menyokong channel ilmu rukun dan asas ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sahabat semua, saya mengajak yang sudah mencapai umur 50 tahun dan ke atas, marilah kita banyak meminta ampun atas dosa yang lalu dengan mengerjakan sunat taubat pada masa yang mustajab. Antaranya selepas azan Zuhur. Dengan rendah hati saya mengajak yang sudah mencapai umur 50 tahun dan ke atas, marilah kita banyak meminta ampun atas dosa kita yang lalu dengan mengerjakan sunat taubat pada masa yang mustajab ini. Antaranya selepas azan Zuhur sebelum qamat. Tolong jangan lepas peluang ini kerana kita tidak tahu ajal kita boleh sampai bila-bila masa saja di umur 50 tahun dan ke atas ini. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya waktu itu ialah waktu terbukanya semua pintu langit. Masuk waktu zuhur itu, Nabi kata apa? Itu time tuftahu fiha abwabus sama. 7 lapis langit itu Allah buka pintu terus masa tu. Meaning to say, itu masa mustajab doa. Tuan, umur kita berapa mana ni? Ni baru tahu. Ni baru tahu. Umur kita mana ni 50 dah. Ni baru tahu. Kata, time tu rupanya. Dan hadis itu hadis apa? Hadis sahih menurut Al-Albani. Hadis ini hadis riwayat At-Tirmizi. Dia kata hadis ini hasan gharib. Tetapi ditahqiqkan oleh Al-Albani, dia kata sahih. Pasal apa? Pasal ada sokongan daripada hadis-hadis sahih. Itu dia. Baik, kemudian dia kata apa? Pada waktu itu terbuka padanya pintu-pintu langit, yakni kinayah daripada kabul amalan orang pada masa itu. Seolah-olah terbuka pintu langit dan diangkat malaikat naik segala amalan baik pada ketika itu. Hidup adalah beberapa peraturan yang perlu diikuti. Contohnya, makan, minum, berjalan, bekerja, memandu, belajar dan lain lagi. Semua ada cara yang berbeza-beza. Dalam perjalanan menempuh hidup, kita banyak membuat kesilapan dan kesalahan. Kita semua banyak melakukan dosa dari masa ke masa
dan sudah lupa pun banyak mana dosa yang sudah kita lakukan. Dari mula kita sudah mencapai umur dewasa sehinggalah ke saat ini yang kita masih hidup. Dosa adalah kesalahan dan kesilapan yang sudah kita lakukan. Taubat pula adalah cara untuk memadamkan dengan cara yang sudah ditentukan untuk hapuskan dosa sama ada sedikit ataupun banyak. Dengan itu, perlulah kita pilih masa yang terbaik untuk memohon dengan kerendahan hati dan penuh perasaan bersalah di atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Di antara masa yang baik adalah waktu tahajud, waktu duha, selepas azan zuhur dan sebelum qamat. Masa ini sangat singkat di mana Allah buka 7 lapis pintu langit dan terus doa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang yang banyak usia dan pengalaman hidup, sepatutnya kita perlu ada kesedaran diri untuk membantu semua mereka yang sudah berada di alam barzakh, kerana bagi mereka yang baik amalannya sudah tentu berada di taman syurga, sementara menanti hari kiamat. Bagi mereka yang sudah salah memilih jalan hidup, sudah tentu mereka berada di satu dari lubang api neraka. Mereka perlu pertolongan daripada manusia yang masih hidup. Dengan berdoa kita sudah membantu mereka. Dengan itu saya mengajak anda semua yang masih hidup, marilah kita membantu golongan yang tidak bernasib baik ini. Dengan doa-doa kita setiap hari di dalam solat fardu, solat sunat, di waktu yang mustajab, paling kurang kita berdoa yang akan menjadi saksi bila giliran kita ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pun membantu saudara seagama Islam supaya Allah Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Sampailah hari kita pula dijemput Allah kembali ke alam barzakh. Paling kurang kita berdoa dengan ucapan, Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa mereka yang sudah berada di alam barzakh daripada awal dunia hinggalah ke hari kiamat, insya-Allah. Atau yang lebih panjang, Ya Allah, ampunlah dosa hambamu ini, ibu hambamu, ibu mertua, ibu hambamu, ibu mertua, ibu hambamu, ibu mertua, bapa hambamu, bapa mertua, datuk nenek moyang ke atas, serta isteri-isteri, anak-anak, semuanya dan pasangan mereka dan anak yang lahir dari mereka, abang, kakak, adik-adik, semua yang berada di alam barzakh dan yang masih hidup sehinggalah ke hari kiamat. Saya percaya anda yang melihat dan mendengar video ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala juga mahu anda termasuk di dalam golongan orang-orang yang meminta ampun dosa kepada orang yang sudah melakukan dosa sehingga anda meninggal dunia. Anda adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan satu kerja yang tidak dibayar di atas dunia ini, tetapi ganjaran upahnya adalah bila kita berada di alam barzakh dan melihat semua kerja bila kita dihimpunkan di alam mahsyar nanti, insya-Allah. Bagi sesiapa yang ingin beramal dengannya, sila tulis qabil tu di ruangan komen. Anda boleh membaca ayat-ayat di bawah selepas membaca surah Fatihah dengan penuh harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan petunjuk ayat Quran seperti berikut. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 64.
Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasihani. Ayat 64. Doa ini dibaca ketika berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah dan di dalam Raudah di tiang Aisyah, isteri yang disayangi Rasulullah, juga ketika solat sunat taubat dengan penuh harapan Allah mengampunkan dosa kita. Diikuti dengan surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalaulah Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami daripada orang-orang yang rugi. Diikuti dengan surah An-Naml surah ke-27 ayat ke-62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita kesusahan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghapuskan kesusahan serta menjadikan kamu pengganti, yakni khalifah umat-umat yang telah lalu, mendiami dan menguasai bumi. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati nikmat Allah itu. Ayat ke-62. Diikuti surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 87 dan 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan sebutlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya di dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakan kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau dari melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. 87.
maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya, dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka menyeru kepada kami. 88. Semoga dengan perkongsian ilmu ini dapatlah memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Akhir kata, minumlah air yang berkualiti tinggi yang dihasilkan melalui mesin ionizer water yang betul dan ada sijil ISO 13485, dan gunalah alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan roh dan jasad supaya tubuh badan sihat, kuat, cerdas, cergas, supaya dapat menambah amalan bekalan kita ke alam akhirat, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan. Semoga kita bertemu di dalam video yang lain dengan ilmu-ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah.